YB. Mungkin kita boleh ke 2 jam. 2 jam kita ada satu lagi yang terakhir. Kalau minggu lepas merajuk, mungkin minggu ini soal idealism dan pragmatism, YB. Ini bagus jugalah. It comes directly after topik tadi kan. Ya. Sebab yang ini juga yang saya duk gelak yang sengih tengok komen-komen Chaplos ni. Yes. Sebab Chaplos duduk dalam dunia dia. Dan mereka menilai hidup ini berdasarkan pangkat dan kedudukan. Dan cara mereka quantify sukses itu ialah sama ada you jadi menteri ke tidak, you tu ni ke tidak. Actually rakyat tak fikir macam tu tau. Kan, rakyat sebenarnya sebab dia tak ada kesan kepada hidup dia aku jadi menteri ke tidak. Kau jadi timbalan menteri, tak ada kesan tau. Dia tak ada. Dan konsep yang mana menteri, jawatan dalam kerajaan ini ialah pembesar negara, ini dah ketinggalan zaman dah. Menteri, pembesar, timbalan menteri, jawatan-jawatan ni adalah tempat untuk kena troll. You see, people forget that in the last one generation, daripada tahun 2000, bila mula ada social media lah, 2008, 10 ke atas ni kan, rakyat Malaysia ni ada hobi baru. Hobi dia ialah troll dan maki ahli politik. How can you troll and maki ahli politik kalau you tengok dia peringkat sebagai pembesar? It's not. Dan rakyat pula dia tak ada rugi apa-apa. Dia bangun, dia mungkin penganggur je kan. Tapi cara dia komen tu kan, macam sehebat-hebat manusia. Dia puas hati dia, hari ni aku maki Anwar, hari ni aku maki Mahathir kan. Seronok kan. Now, sebab itu kalau orang politik masih lagi duduk dalam bubble dan tidak menyedari bahawa the value system in our society telah berubah. Mereka tidak lagi melihat kepada ahli politik ataupun menteri sebagai pembesar. Mereka tidak hormat sangat, malah ada sebahagian benci kepada ahli politik semua kan. Jadi bila komen-komen Chaplos kata tengok ni seni politik Datuk Seri Anwar ini sangat tinggi, sebab itu dia kekal jadi Perdana Menteri, ataupun dia ni tak boleh kerja dengan orang, ataupun dia ni ideal je, pandai berfikir je, tak boleh buat kerja, tengok pada muka kau rugi, tengok itu kan. Actually itu pandangan minoriti. Pandangan rakyat yang lebih, saya ingat lebih dominan ialah kau makan gaji dengan aku, I have this criteria of what I want from my government or minister or my MP. I want you to do this job and try your best. I want you to be smarter than me. Actually kan. I want you to have passion. I want you to have an impact. Dia bukan macam zaman dulu tau. Zaman dulu jadi wakil rakyat ni balik sebulan sekali, pakai kereta besar masuk kampung, hebat lah. Ataupun pergi bagi duit lah. Sekarang bagi duit dia ambil, esok dia troll kau balik lah kan. Jadi kriteria untuk menjadi ahli politik tu makin tinggi dan makin tinggi dan makin tinggi. Jadi kalau orang kata hujah ataupun defense yang kerajaan ada semata-mata kerana Datuk Seri Anwar ini ialah seorang yang banyak berjuang dan dia telah lama, maka hormatilah dan sayangilah dia, it's not gonna work. Jadi is a challenge for any party, including me contohnya. Dalam keadaan noise yang banyak begini, how do you define your brand value as a political party, as a politician? Apa value offering kita? Dia sama macam Khairul Aming tadi lah. Kalau kita dalam digital media kan, sebenarnya kita kena test. Sebab tu orang yang biasa dengan yang faham tentang digital communication, it has to be about A/B testing. You test that one, you test that. Dia tak adalah dulu saya you know, I have clients yang digital media semua ni kan.
sebelum ada zaman digital media kan, masa tu all the big advertising firms in the world kan, dia akan habiskan masa berbulan-bulan untuk develop strategi gini. Kemudian dapatlah satu visual daripada satu campaign brand yang itulah dibawa kepada company untuk luluskan, dapat yang itu, dia pun mainkan itu kan. Dengan digital media, digital world is totally opposite. You cannot afford to put all eggs in just one basket. It's not going to work. It's all about arrows. What you need is that you need to shoot as many arrows as possible. Kemudian that's why it's a function of frequency kan. Lagi banyak content, maka lagi cepat perkara itu sampai kepada orang. It's a trial and error sebenarnya. Dia tak adalah try and error buta. Kalau try and error buta, jadi Chaplos Wan Fauzuddin lah kan. Dia shock sendiri lah kan. Dia ada science tu lah. And you need to constantly test sebenarnya apa majority ataupun kumpulan besar rakyat rasakan untuk melihat niche yang macam mana. And don't be surprised sebenarnya bila kriteria itu makin banyak daripada rakyat kan. Kalau rakyat perlu pilih di antara pragmatism dengan idealism ni kan, you can tell straight away yang mana akan pilih apa. Yang pilih pragmatism ni, yang maksudnya kona kok mana pun bertukar, hari ni cakap lain, esok cakap lain, hari ni bergaduh, esok bersalam, yang ini adalah penyokong tegar parti. Yang ini je yang apa pun pimpinan buat bagus kan. Pengundi atas pagar, oleh kerana dia tidak mengacau hidup dia tak dapat apa pun siapa-siapa jadi kerajaan. Yang pengundi tegar ni, penyokong tegar parti ni, dia dapat jawatan tau. Sebab tu pragmatism is important. Kerana kalau tidak, siapa nak bayar aku 8,000 sebulan ni kan, kereta baru beli ni kan. So pengundi atas pagar, oleh kerana dia sebenarnya tak ada kesan kepada hidup dia, they look more for idealism. They look more for consistency. They look more for calling a spade a spade. Sebab itu lagi relate dengan dia tau, sebagai manusia biasa. Sebab dia tak faham macam mana kau boleh telan benda ni kan. Dulu kau cakap lain, hari ni kau cakap lain. Dia tak faham lah, sebab dia tidak duduk di dalam budaya politik itu. Dia tak tahu sebenarnya orang politik yang ceplos semua ni, kalau dia macam ni, dia dapat sesuatu. Orang biasa tak dapat sesuatu. So the way they think, ahli politik dalam zaman sekarang ni mestilah cuba untuk berfikir as close as possible tu dengan rakyat biasa. Dan rakyat biasa sebenarnya tidak suka dengan mainan politik kona kiri kanan sebab itu contohnya lah kan, orang parti bolehlah cakap apa saja pasal pemilihan PKR gitu. Logik itu dia orang biasa dia tak masuk. Dan itu adalah kegagalan dan cabaran yang besar kepada mana-mana parti politik yang ada sekarang kat Malaysia ini, dalam keadaan saya rasa setiap 6 bulan jumlah pengundi yang merasakan aku tak suka semua yang ada ni makin lama makin besar kan. Jadi kalau contohnya PKR lah terutamanya kan, ataupun PH kalau contohnya mereka semakin terpisah daripada nadi rakyat ni, dan sebahagiannya itu disebabkan oleh caplos-caplos ni juga, kerana dia duk mengulangi dan dia nak frame thinking itu untuk menerangkan perkara-perkara yang berlaku tu dalam frame of mind mereka, iaitu itulah kita kena pragmatik gini sekian kan. Itu akan semakin menjarakkan rakyat daripada parti-parti politik lah kan. So apa cabaran yang perlu ditangani terutamanya oleh PKR lah. Soalan ini belum berjawab oleh PKR tau. What's next after Anwar Ibrahim? Oleh kerana keseluruhan
strategi PKR dan juga Datuk Seri Anwar itu berkisar mengenai diri dia. Itu yang saya sebut sebelum ini ialah come what may, second term. Come what may, second term, kan. Rakyat biasa tidak berpandangan begitu. Dia nak tengok longevity dan juga continuity. Jadi sebab itu cabaran yang ada kepada penyokong-penyokong PH lah, PKR yang akan datang dalam keadaan sekarang ni ialah how do you make sure kalau contohnya prestasi kerajaan berterusan seperti sekarang dan tidak meningkat secara mendadak, dan situasinya pula lebih ramai pengundi merasakan makin jauh dan tak suka mana-mana parti, how do you make sure that pengundi di masa akan datang akan tetap bagi peluang kepada parti-parti pelbagai kaum dan juga parti-parti yang dilihat progresif. Sebab itu sekarang sedang berlaku di negara-negara lain, because they will say once bitten twice shy. Kami dah cuba dulu. Itu yang kami dapat, kan. Jadi saya harap Datuk Seri Anwar dengar, because mungkin pandangan yang saya yang agak berbeza dengan Datuk Seri Anwar dan juga orang keliling dia ialah begini. Yes, I would like him to come back as for second term, tapi bukan kerana atas alasan bahawa kita tak nak jadi je Perdana Menteri, kita tak nak Azmin Ali semua. If he were to come back as a Prime Minister for the second term, that's because he will do justice to the future of the country. Dan sebab itu whatever he does antara sekarang ke 2 tahun lagi, bagi saya lah, kesilapan paling besar yang Datuk Seri Anwar boleh buat dalam tempoh 2 tahun akan datang ialah kalau dalam usaha untuk kembali menjadi Perdana Menteri, maka dia mengorbankan masa depan progresif politik di negara ini. For example, he may still come back as Prime Minister, tapi kalau dalam configuration Perdana Menteri kerajaan yang baru itu ada segala jenis benda yang ada kat situ, maka pengundi-pengundi yang selama ini berpuluh tahun mempertahankan PH, mereka akan kata tak apalah, I've totally lost faith in what you do, dan ikut sukalah siapa-siapa nak jadi semua. Jadi selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim, harapan untuk kita lihat parti pelbagai kaum dan juga parti yang progresif ini dapat mentadbir negara mungkin sangat rendah lah. Jadi itu adalah antara perkara-perkara yang saya harap lah PMO, Datuk Seri Anwar, orang dalam parti dalam PH faham bahawa situasi-situasi yang ada sekarang ini, kalau ambil jalan pragmatik semata-mata atas dasar ini seni politik kena bersilat untuk saya kekal jadi Perdana Menteri, untuk kerajaan kekal, kan, you may win the battle, the next battle, but we will lose the war. Dan itu kebimbangan utama saya lah. Tapi bila YB cakap bahawa bila parti berdasarkan progresif ini akan menghadapi masa yang sukar pada masa akan datang, for me, aku tak kata macam tu. Kalau lah kita dah kalau dah kalah. Pada kami, generasi kami tu sangat malang lah. Good luck to you lah. Not my problem. Okay. Well, kalau dah kalah, kan, maksudnya kenapa pula kau rasa generasi kau, you cannot speak on behalf of your generation. Engkau je yang fikir macam tu. I mean, orang lain yang muda-muda semua nak yang I guess we have to go satu lagi cycle of nak menunggu cycle. Well, definitely I think it will take a lot more than 1 or 2 cycles lah. Kan, jadi sebab itu kan awal-awal kita selalu bincang yang dalam dunia ini, kan,
sejarahnya ialah parti-parti yang naik atas dasar reformasi dan berjaya menjadi kerajaan, tak banyak yang berjaya tau. Lepas satu penggal, kalah dan tak pernah kembali dah lepas tu. Jadi itu yang kebimbangan utama kita lah. Sebab itu I'm concerned about the future. Kalaulah saya nampak orang kata kamu ni ideal sangat lah, kamu ni semua kan. Well, is that idealism is the only weapon that we have to secure the future untuk progressive multiracial politik di dalam negara ini. Kerana Malaysia akan terus menjadi negara yang populasi majoritinya beralih kepada Bumiputera Melayu daripada satu dekad ke satu dekad. Jadi kalau contohnya pengalaman yang ada dengan PH ni, pengundi biasa, your generation rasa pahit, it was such a letdown. Mereka kata gitu-gitu gini tapi sama je. Then what's the point? Bila what's the point itu, maka yang akan jadi dominan ialah parti-parti sayap kanan, mungkin parti-parti yang perkauman di masa akan datang kan. Jadi sebab itu soal bila kita kritik kan, bila kita menegur, dia tak ada kena mengena dengan jawatan ke menteri ke apa semua ni. I said so many times, sebenarnya kalau kita tak korup, sebenarnya tak berbaloi jadi menteri ni. Gaji sikit, lepas tu kena baik kita jadi CEO syarikat besar, CEO JLC pun dapat 200-300 ribu sebulan. Buat apa jadi menteri gaji 35,000? Lepas tu kena bagi segala jenis benda lah. Kucing sangkut kat pokok pun orang call kau kan. Jadi tak berbaloi. The only reason there's a meaning to that job ialah kalau we can contribute to make sure that political contestation di Malaysia ini kekal kompetitif demi masa akan datang. And that is what is at stake now. Bila orang kata idealism versus pragmatism ni, kerana pragmatism seperti yang ramai orang rasa kerajaan yang ada sekarang inilah, walaupun kerajaan PH kan, kerana terlalu nak jadi pragmatic, the only conclusion yang pengundi akan buat ialah actually korang ni sama saja. The idealism itu yang sangat penting untuk membezakan parti-parti yang ada dalam keadaan pengundi rasa korang ni semua sama saja. Baik.